Okey, ada ramai orang tanya Anton, macam mana nak pilihkan itu jarum insulin? Okey, dekat jarum insulin sebenarnya dia boleh pakai untuk semua jenis pen insulin lah. Okey, dia punya bukaan tu actually sama dia. So dia ada banyak jenis dekat pasaran. Anton tunjukkan semua tu I keluarkan dulu. Okey, at first kan Anton bagi tahu, jarum insulin dia adalah universal. Maksudnya semua pen dia pun boleh pakai. Yang bezanya tentang dia punya kedalaman ataupun dia punya kepanjangan jarum lah. Okay, and then tunjukkan yang jarum yang sedia ada dekat pasaran. Dekat pasaran ada 4mm panjang, 5mm, 6mm dan 8mm. Kita punya kulit, actually dalam dia hanya 1 sampai 2mm saja. Asalkan kamu lebih daripada 2mm, jarum tu sudah boleh menembusi ke dalam kita punya lemak dekat dalam kulit, bawah kulit tu. So dia sudah boleh capai. Jadi 4mm tu dia boleh kurang sakit sikit dan sudah selesa. Jika kata sesiapa yang pakai yang jenis 8mm ataupun 6mm, dia punya risiko untuk sampai ke bahagian otot tinggi. Maksudnya insulin yang dia masukkan mungkin akan jadi terlalu cepat diserap dan menyebabkan masalah hypoglycemia ataupun kami panggil gula terlalu rendah lah. Jadi jika boleh pilih kan, kita sentiasa utamakan 4mm. Dan satu lagi ialah tentang ketebalan dia. Sentiasa bila kita belikan insulin, ada 2 nombor yang kita akan jumpa, iaitu 31G dan 32G. Okey, contohnya ni. 32G, 31G. 32G maksudnya dia lebih halus. Untuk 31G dia akan jadi lebih tebal sikit. Jadi waktu kita cucuk 32G sentiasa akan bagi rasa lebih selesa. Bukan kata lain-lain jenis kepanjangan biar jarum insulin tak boleh pakai, tapi jika betul nak pilih, kita pilih yang lebih selesa lah.